Alhamdulillah guys. Okey, hari ni saya nak share payout saya sendiri dekat PropFirm NextGen. Okey, tak banyak, dalam $115 je. Okey, kau tengok yang ni saya withdraw 3 pagi, dalam 3 pagi lah, 3-4 minit pagi. And then 8.27 pagi saya dah dapat dah payout tu. Masuk dekat payout local bank. Inilah yang best sebenarnya dekat PropFirm NextGen, sebab tak banyak PropFirm yang bagi payout local bank. Kebanyakannya wire, which is bahayalah sebab korang boleh kena block and inquiry daripada bank-bank Malaysia. Alright. Dan yang paling best korang tengok, walaupun payout saya sendiri memang tak besar kan, in future saya harap dapat payout macam korang tengok ni lah, lebih $20,000 guys. Sekali hembus je payout NextGen bagi. Inilah trader 7 angka kita, dan dia juga sediakan e-book. Kalau korang nak, free je e-book ni. Korang boleh claim. Macam mana korang usah je profile saya, nanti korang tahulah apa yang korang perlu buat untuk dapatkan e-book ni. Dan e-book ni percuma je. Alright. Once korang daftar akaun NextGen, guna link saya, bagi email, saya terus bagi e-book tu percuma, tanpa korang buat pembelian apa-apa. Dan juga dalam buku tu ada diterangkan rules NextGen secara detail. Alright. Selanjutnya memang saya bagi suruh baca dulu supaya korang tak buat mistake yang boleh buat korang burn challenge account dan burn duit challenge fee korang. Alright. See you then. Okay. Thank you.